Rasuah bukan sekadar salah, ia satu jenayah berat. Di Malaysia, sesiapa yang memberi atau menerima suapan boleh dikenakan penjara hingga 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai rasuah. Segalanya bermula dengan satu pilihan. Satu tangan yang cuba memancing kita dengan suapan. Tetapi keberanian sebenar adalah apabila kita tegas berkata, tidak. Kerana rasuah bukan peluang. Rasuah adalah jenayah. Di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, pelaku rasuah boleh dipenjara sehingga 20 tahun dan dikenakan denda yang berat 5 kali ganda nilai suapan atau lebih. Kita sentiasa mempunyai pilihan. Memilih untuk memahami undang-undang, memilih untuk memegang amanah, memilih integriti walaupun tiada siapa yang melihat. CPI mengukur tahap persepsi rasuah dalam sesebuah negara. Berdasarkan data terkini sehingga tahun 2024, Malaysia mencatat skor 50 daripada 100 dan berada di kedudukan ke-57 daripada 180 negara. Walaupun terdapat sedikit peningkatan berbanding tahun sebelumnya, kedudukan Malaysia masih jauh daripada sasaran kerajaan untuk berada dalam 30 negara teratas. Trend daripada tahun 2014 hingga 2024 menunjukkan turun naik yang ketara, menandakan usaha memerangi rasuah perlu diteruskan dan diperkasakan. CPI bukan sekadar angka, ia mencerminkan kepercayaan rakyat dan reputasi negara. Mengenal simptom rasuah. Enggan dinaikkan pangkat atau ditukarkan. Panggilan telefon yang mencurigakan. Suka hidup berlagak seperti orang kaya. Perletakan jawatan secara tiba-tiba. Perhubungan rapat dengan pelanggan syarikat. Kesan rasuah. Rasuah memberi kesan besar kepada reputasi dan ekonomi negara, individu dan keluarga, harta benda, organisasi keselamatan dan alam sekitar. Together, we build a nation free from corruption.